Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat ayam kumpau makan sekali dengan air oren aiskrim soda ni. Sedap ni. Okay, first korang ambil ayam, gaulkan dengan 1 sudu kicap masin, masukkan white pepper, 2 sudu tepung jagung, and then tambahkan black pepper dan juga garam. Lepas tu gaul-gaul sampai dia sebasti. Lepas tu boleh goreng lah. Goreng tu minyak lebih kurang sederhana panas. Lepas tu korang goreng sampai dia golden brown macam ni, dah masak, boleh angkat. Okay, next korang ambil 1 sudu kicap manis, 1 sudu kicap masin, setengah sudu sos tiram, setengah sudu cuka, and then setengah sudu gula, masukkan white pepper secukupnya, setengah sudu tepung jagung, 2 sudu air, and also setengah sudu minyak bijan. Itu saja. Kacang-kacang kita punya sos letak tepi. And then korang goreng gaju sikit. Yang ni optional lah, kalau tak ada tak apa. Lepas tu boleh tumiskan bawang merah, masukkan halia, daun bawang, and also cili kering. Yang ni agak-agak je. Lepas tu kita masukkan ayam kita goreng tadi. Lepas tu korang siramkan kita punya sos kicap yang kita buat tadi tu. Kacang-kacang sekejap je dah siap stir fry. Tadi boleh letak lah daun bawang lagi ke atas, cili, and also gaju yang kita goreng tadi. Kacang-kacang siap lah kita punya lauk ni. Nak buat buka puasa boleh, buat sahur pun sedap sangat-sangat. Kena makan panas-panas dengan nasi putih. Okay, next kita nak buat air pula. So air pun sangatlah senang. Yang ni 2-3 langkah dah siap dah. Okay, first korang ambil jug, letakkan air, and then korang letakkan sangkuik. Depends lah kemanisan korang nak setakat mana. And then tambahkan air aiskrim soda dekat atas. Lepas tu masukkan hirisan buah oren, and then kita tambahkan daun pudirina untuk bagi lagi fresh lah rasa dia. Kacau-kacau, and siap lah kita punya air. Okay, yang ni korang boleh minum sejuk, rasa manis masa lalu kat tekak, sangat sedap. Makan perfect dengan ayam kumpau yang kita buat tadi. Untuk sahur boleh, untuk berbuka pun boleh juga. Okay, nanti boleh try dekat rumah. Selamat mencuba. 10 hari lagi nak raya.